Alam sekitar bukan sekadar warisan, tetapi amanah untuk generasi akan datang. Kita perlu menjaganya supaya bumi kekal bersih dan selamat. Menjaga alam sekitar bermaksud melindungi hutan, sungai dan udara daripada pencemaran. Ekosistem yang sihat penting untuk keseimbangan alam serta menjamin kesihatan manusia dan semua hidupan. Pelbagai cara menjaga alam sekitar. Antaranya tidak membuang sampah merata-rata, menanam pokok, menyematkan penggunaan air dan elektrik, serta mengurangkan plastik. Kita juga boleh menggunakan angkutan awam, mengurusi sisa sampah dengan baik dan mengamalkan gaya hidup bersama alam yang mengurangkan pencemaran Reduce bermaksud mengurangkan penggunaan bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Contohnya mengurangkan plastik sekali guna dengan membawa beg sendiri ketika membeli belah. Menggunakan botol air boleh guna semula dan mengelakkan pembaziran sumber. Reuse bermaksud menggunakan semula barang yang masih boleh dipakai. Contohnya menggunakan semula botol, bekas makanan, pakaian atau kertas yang masih kosong supaya jumlah sampah dapat dikurangkan dan sumber tidak dibazirkan. Recycle bermaksud mengintar semula bahan terpakai seperti kertas, plastik, kaca dan aluminium menjadi produk baru. Amalan ini membantu mengurangkan pencemaran, menjimatkan sumber semula jadi dan mengekalkan kebersihan alam sekitar. Sebenarnya, menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab semua pihak. Jika setiap individu mengamalkan sikap prihatin dan amalan 3R, kita dapat melindungi bumi dan memastikan kehidupan yang lebih sihat.